Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma alihi al-kiram wa ashabil azam sahibil hadir kitab lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alim allimna min ilmika ma tarda bihi anna wa la tu'akhizna bima ta'lamuhu minna. Ya alim khalliqna bi khuluqin ilmin wa hakikna bi haqa'iqil ilm. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana وهن النور المسهب لسياد نوره وعلى آله وكرمة وانا وسيلة لما وسيله إلك آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Menyambung kembali kitab Tanbihul Ghafilin. Itu peringatan bagi orang yang lupa pada jilid pertama. Ini pertama pada muka surat 450 ya. Bab kehormatan masjid kan. Baik, nak habis ni ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hasan radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti ala ummati zaman yakunu hadithuhum fi masajidihim li amri dunyahum laisa lillahi fihim hajatun fala tujalisuhum." Maksudnya akan tiba pada suatu waktu umatku di mana perbincangan mereka di masjid-masjid itu mengenai urusan dunia. Mereka itu tidak dianggap oleh Allah. Kerana itu engkau juga jangan duduk bersama-sama dengan mereka. Itu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita menjaga kesucian masjid tersebut. Dan kita dengan banyak berkata perkara-perkara keduniaan atau perkara-perkara yang sia-sia. Banyakkan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempatlah waktu tempatlah waktu, tempat untuk berzikir, tempat untuk baca Quran, untuk solat sunat kan. Tapi kita sia-siakan. Hari ini kita mungkin tak terasa tuan, apa yang kita buat tu. Tapi kalau kita dah join dengan sekolah dah, baru kita rasa. Baru kita rasa ruginya ketika kita berada di dunia, kita tak gunakan masjid itu dengan sebaik yang mungkin untuk beribadah. Berbuat dah buat dah. Dah buat dah. Daripada umur kecil sampailah umur dewasa, sampailah nak tua, sibuk buat ya kita. Golak. Bila masuk kita nak berzikir, nak ingat Allah Subhanahu wa taala. Ni umur semakin sedikit. Makin naik umur kita, makin sedikit baki umur yang kita tinggalkan. Kalau kita boleh panggillah kawan kita dalam kubur tu, suruh dia bongkar, ceritakan apa yang berlaku di dalam kubur tu, menangis kita. Tapi sebenarnya masalah kita takut, kan? Nabi kubur takut jumpa pocong kan.
Ya. Kan? Macam itulah lebih kurang sesamalah kita. Ingat mam, beringati kan. Samalah. Saya pun sama itu. Ingat kubur tu, ingat Allah Subhanahu wa taala, tempat akhir kita. Baik. Az-Zuhri dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi SAW telah bersabda, yakunul ghuraba ufid dunia. Itu kata Nabi. Jadilah kamu seperti seorang yang asing. Ghuraba ni asing ke dunia ni. Pertanda dia, ni tanda ghuraba ni. Pertama, Quranun fi jawfi zalim. Dua, wa masjidun fi nadi qaumin la yusalluna fihi. Wa mushafun fi baitin la yuqra'u fihi. Wa rajulun salihun ma'a qaumin su'in. Ini empat benda ni orang lihat ghuraba, asing dia. Polik dia. Orang asing dunia ni ada empat macam. Yang pertama, Quran dalam dada orang zalim. Adakah orang zalim tu Quran tu? Tak ada. Kalau ada lah Quran tu dalam dada orang zalim tu, pelik lah. Handa tu dia. Quran dia pelik. Tak ada lah. Orang zalim confirm lupa dia dekat Quran. Dia ingat apa? Ingat duit dia. Jadi cara nak tambah orang. Ingat lah tu. Kedua, dan masjid di daerah orang-orang yang tidak sembahyang dalamnya. Boleh lah. Masjid ada, tapi tak pergi masjid. Sunyi masjid kan. Takutlah orang di masjid comel orang. Kau jumpa pula belakang, jumpa orang putih masuk dalam masjid, mayang ke dia. Pernah konon tak? Saya pernah konon mungkin. Masjid Kuala Ina. Kalau ingatlah Kuala Ina, masjid lama kan. Sebelah tepi tu. Tidur situ malam-malam, tidurlah. Pagi esok tengok dah ada dekat tebak semayang. Allahu Akbar. Tak apa langkit ni. Faham tu dah kono. Ketiga, dan mazhab Al-Quran di rumah yang tidak dibaca. Dah berlaku belum? Dah berlaku. Kan? Ini berlaku. Quran ke rumah melambat, tapi tak ada orang nak baca. Jadi Quran buruk je, kan? Tinggal tengok Shopee Quran tu. Lebih banyak buka cerita gila-gila. RTV kau. Quran tak dibuka. Ini kalau orang buka, orang tu asing tu. 4, dan orang soleh di tengah-tengah orang yang busuk akhlak. Banyak kan? Banyak. Ini tengok banyak ini orang yang busuk akhlak banyak ini. Ini 4 macam mana asing lah. Orang tengok benda tu asing bagi mereka. Baik. Anas bin, jadi tuan-tuan bersyukurlah. Tahniah lah saya ucapkan. Kerana termasuk di kalangan orang-orang yang asing. Yang hampir ke masjid tiap hari. Bila orang comoh kita tapi tetap kita pergi ke masjid untuk memurkan masjid tersebut. Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Nabi SAW telah bersabda, tuhsyarul masajid kullaha bukhtun, kan, bidun qawaimuha minal ambar wa'nakuha min za'faran wa ru'usuha minal misk azfar wa ra'suha min zabarjad ahdar wa kawwaduha mu'azzanun yakudunaha wal a'immatu yasukunaha faya'buruna biha fil arasatil qiyamah kal barkil khatif fayaqulu ahlul qiyamah haula'il malaikatul muqarrabun wal anbiya'il mursalun fayunadunahum ya ahlul qiyamah ya maula'il malaikatul muqarrabun
wal anbiya'il mursalun bal hum ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazina kanu yahfazuna salatal jamaah. Maksudnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, masjid-masjid itu akan dihadapkan pada hari kiamat. Masjid ni, contoh masjid sebab untuk hampa. Besok kiamat besok, dia datang ke pada masyarakat tu ngadap Allah Subhanahu wa taala. Bentuk seperti bentuk unta yang putih. Unta yang putih dan kakinya dari ambar. Ambar ni sejenis bawuan yang wangi. Lehernya dari za'faran, pun wangian juga. Kepalanya dari misk kasturi yang semerbak. Dahinya dari zabarjad yang hijau. Dituntun atau dibawa oleh para muazzin dan dirong oleh imam. Yang bawa masjid tu besok bentuk unta tu oleh muazzin. Dihalaulah oleh imam-imam ni. Lalu berjalan di lapangan pada hari kiamat bagaikan kilat yang menyambar. Mana mereka macam kilat yang menyambar, copek kotak tu. Sehingga orang-orang berkata, itulah para malaikat yang mukarrab. Mukarrab maksudnya yang hampir. Dan nabi-nabi utusan Allah. Yang orang ingat itu adalah golongan malaikat dan juga golongan nabi. Lalu diberitahu hai ahli kiamat, mereka bukan malaikat mukarrab dan bukan nabi utusan Allah. Mereka adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjaga solat 5 waktu berjamaah. Itu balasan bagi orang yang menjaga waktu, menjaga sembahyang 5 waktu. Maksudnya mereka akan diberi maknanya diberi darjat oleh Allah. Itu akan bawa masjid-masjid tempat dia sembahyang tu, dia pada mahsyar besok. Kalau macam tu tuan-tuan, kalau katakan kita termasuk dalam golongan kelompok tu insya-Allah, apa maksud tu? Maksudnya kita ahli syurga. Ahli syurga. Jadi jagalah adab di masjid dengan sebaik yang mungkin agar perbuatan kita tidak dianggap sia-sia. Baik. Wahab bin Munabbih berkata, Munabbih bukan Munabbin tu, Munabbih. Wahab bin Munabbih berkata, kelak akan dihadapkan masjid-masjid pada hari kiamat bagaikan kapal, yakni bahtera yang berhias bertaburan bagai permata yakut. Maka memberi syafaat pembelaan kepada ahli-ahlinya. Jadi besok masjid sebelum terhampa besok akan dibangkitkan oleh Allah dalam bentuk perhiasan-perhiasan. Yakut ni maksudnya perhiasan-perhiasan, batu-batu permata. Jadi masjid di besok akan bantu kita. Siapa yang solat dalam masjid ni, maknanya masjid itu akan menjadi saksi atas orang yang melakukan ibadah dalam masjid tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini berbahagia tuan-tuan kalau kita sentiasa hampir ke masjid, moga masjid ni corner kita. Tak sisiokan kita. Corner ke? Corner. Ni orang ni jemaah ni. Macam tu lagi maka dia akan syafaat kita, bantu kita. Ali bin Abi Talib radhiyallahu berkata, ya'ti 'ala an-nas zaman la yabqa min al-islam illa ismuhu wala min al-Quran illa rasmuhu ya'muruna masajidahum wa hiya hazabun min zikrillah ta'ala syarrun ahli zalika zaman
ulama'uhum minhum takhrujul fitanu wa ilaihim ta'udu. Maksudnya, berkata Sayyidina Ali, akan datang suatu masa tidak tinggal dari Islam. Tidak tinggal dari Islam kecuali nama Islam. Dah berlaku belum hari ini? Dia orang Islam, nama Islam. Dia Islam sebab nama. Dia tapi hidup dia tak pun ikut cara Islam. Dan dari Al-Quran kecuali tulisannya. Biar Al-Quran tu dekat, baru dekat robok tu kan. Cerita apa? Cerita apa? Quran tu apa ni? Kan? Yang rahimah apa? Yang siapa tu? Lagu tu. Quran buruk siapa tu? M. Rajali kan. Kan? Last di apa? Pondok dia tu bakar dekat bini jahat tu kan. Ya betul. Mereka membangun masjid-masjid. Ini ramai. Orang yang bangunkan masjid tilawah. Padahal masjid itu kosong dari zikrullah. Kosong. Masjid tilawah. Tapi tak ada orang nak berzikir dalam tu. Menjedah. Orang masjid guna untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Makmurkan dia. Ni masjid dikunci. Kan? Bukan pada waktu kunci tu boleh kunci, tapi bukan pada waktu dikunci tu dikunci orang atas mayang bayar kan. Padahal masjid itu kosong dari zikrullah. Yang sangat bahaya waktu itu adalah para ulama-ulamanya. Para ahli-ahli agamanya. Dari mereka timbulnya segala fitnah. Dan kepada mereka juga kembalinya. Ini zaman tuan. Ramai ulama. Tapi ulama ulama jahat yang hanya ikut kata-kata pemerintah yang zalim. Untuk penuhkan paut mereka sahaja. Faham? Usahain tuan, bab masjid. Moga kita termasuk orang yang sentiasa mencintai masjid dan memakmurkan masjid. Moga masjid yang kita makmurkan tersebut mampu untuk membantu kita bila berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi. Mereka kita pernah duduk dalam masjid tersebut, insya-Allah. Aku tanya tuan. Buat kau tanya orang sebelah dah. Tanya dia. Apa khabar tuan kan? Aku bongkar tak usah. Kan? Kau boleh jawab kan? Macam ni lah, macam Nabi Isa pernah bertanya kepada anak Nabi Adam alaihi salam. Lama tu. Dah 5,000 tahun meninggal. Dibongkar, dipanggil, bongkar kan tu. Tanya, apakah benda yang paling kamu tak boleh lupa sekarang? Dia kata apa? Saya pun lupa nama anak itu. Kubur tu. Dia kata, perkara yang tidak pernah, yang tak pernah aku lupakan ialah kesakitan mati. Tu kan? Sakit yang mati tu. Nak korban. Dah 5,000 tahun pun masih lagi terasa akan kesakitan mati tersebut. Allahu Akbar. Moga-moga Allah mudahkan kita menghadapi sakaratul maut. Mati lah tuan. Ingat mati. Saya memang ingat mati tuan. Okey, ramai kawan saya dah mati. Kalau tuan-tuan kenal Ustaz Roslan bin Abdul Razak, pernah? Dah meninggal. Tuan lampai itu. Biasa saya 2 orang dah meninggal. Muda pada saya tu. B838 semua meninggal. Saya kata pula dia meninggal dulu pada saya. Saya dulu kan, kita abang. Dia pula yang baik dulu pada saya. Ya. Kawan-kawan saya ramai yang dapat tuan. Allahu Akbar.
Ada apa? Baik kita hidup ni kan dapat beramal dosa banyak kan. Dosa banyak. Allah ke. Selesai keutamaan masjid. Kita masuk bab yang baru tuan. Keutamaan sedekah. Sedekah tuan, sedekah banyak-banyak kat masjid. Bukan nak makan ke masjid, tak. Untuk kita. Kita takkan tahu akan faedah sedekah tu sampailah tanah masuk dalam mulut kita. Maksud dia, masuk dalam hati so. Baru kita tahu bahawa sedekah itulah benda yang paling utama sekali betul kita buat. Orang sebelah atas kalau Allah benarkan mereka hidup balik, benda pertama dia buat sedekah. Takkan solat, takkan sedekah, takkan baca Quran. Tak buat itu. Sedekah. Sebab baca Quran, solat itu untuk diri sendiri. Sedekah untuk apa? Pertama untuk kita, kedua untuk orang. Banyak dapat pahala lebih. Lebih pada baca Quran dan sebagainya. Banyakkan sedekah tu. Kau ada banyak dalam bank tu, keluarkan. Pergi masjid. Kau tinggal ke anak apa? Dia kalau kaya, lepas tu pergi disko bang, mampir kita ke buzak. Kita meninggalkan harta untuk mereka buat maksiat. Apa? Baik kita sedekah masjid. Untuk masjid tu untuk kebaikan kita di alam barzah tu. Fikir kita, fikir tentang manfaat untuk diri kita, kan? Kita nak senang kubur kan. Nak rehat, nak minum air, nak makan burger, macam busuk. Takkan nak busuk kita nak berhadapan dengan ular. Malaikat Zabaniyah mampus kita tak. Sekali dia pukul pukul kita 70 hasta dalam tanah. Tenggelam. Kan ada kisah dalam internet tu kan. Ada perempuan seorang tu, dia kerja dia mandikan jenazah. Dia ceritalah, dia jumpa seorang pemuda. Muda tu duduk hospital lah. Dalam keadaan yang muda tu dah keluar hospital. Dia berjumpa dia. Jumpa, dia minta dia ceritakan pengalaman dia ketika dalam koma kat hospital. Menangis budak tu, muda tu. Tak tahu hidup tak hidup lagi. Menangis. Sebab memikirkan apa yang berlaku dalam koma tersebut. Dia koma, dia rasa dia dah mati. Dia nampak betul mak menangis, abah menangis, bini menangis. Nampak betul jasad dibawa ke kubur, dimandikan, dikapankan. Nampak betul malaikat datang, mulut tutup, tak boleh nak jawab. Tahu soalan. Soalan muka manggil dah bocor tuan, betul. Ma rabbuka wa ma nabiyuka wa ma yuka. Bocor. Kau kita hafal pun tuan, kau amal tak ada ganti lah. Mulut kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak mana nangis lah. Jadi orang masjid lepas tu, di masjid berzikir kau juga. Jadi ada hikmah lupa, tak lupa kan? Nasihat lupa ni ada hikmah. Allah ciptakan lupa tu. Kalau Allah tak ciptakan lupa tu, tak dapat manusia ni hidup dunia ni, ingat mati je. Lupa tu dapatlah kita kerja, dapat rumah, dapat je duit. Lupalah sikit kan. Di samping taklah kita meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sama tuan-tuan. Dah tua orang tuan. Siapa sini umur 40? Tak ada orang kan. Saya pun dah 55. Saya ngajar masjid ni tahun 2004. Saya rasa saya tiap tahun ngajar, tak ada masjid nak. Kecuali waktu Covid lah. Tahun ni tahun 2026, dah hampir 20 tahun saya ngajar. Kan? Dah ramai yang meninggal. Kan? Siapa ada pacik tu? Allahu Akbar. Imam Muhtar meninggal lah kan?
Ada. Tak jumpa. Wah, ada rumah sana ni, zoo. Oh, ada. Tak ada, nama tak nampak lah. Baik, termasuk tajuk keutamaan sedekah. Okay. Abu Las'ar Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata, Abu Zar ni merupakan seorang sahabat Nabi SAW yang paling muda. Dia Islam ketika usia dia muda. Seorang pemuda daripada kaum Ghifar. Nama Ghifar ni merujuk kepada kaum dia. Nama Ghifar. Ghifar itu maksudnya dia punya kaum dia. Kemudian Abu Zar. As-salatu imadul Islam. As-salatu imadul Islam wal jihadu sanamul amal. Was-sadaqatu syai'un ajibun. Wa su'ila 'anis shaum faqala kurbatun wa laysa hunaka fadlun. Qila fa ayyu sadaqah afdal? Qala aktsaruha. Fa'aksaruha thumma qara'a lam tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Qila faman lam yakun 'indahu qala fa'afu man yatasaddaqu bi fadlil mali. Qil faman lam yakun 'indahu fadlun mal qala fa'afu ta'am. Qil faman lam yakun indah qala yu'inu biquwwati. Qil faman lam yaf'al qala yattaqin nar walau bishiqqi tamrin. Qila faman lam yaf'al qala yakuffu nafsahu wa yani la yazlimun nas. Wa fil riwayah ukhra ruya hadza an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata, sembahyang itu sendi agama. Sendi agama. Dan jihad sebagai tulang punggung tertinggi amal. Maknanya perkara amal yang paling besar ialah berjihad fi sabilillah. Dan sedekah itu suatu yang ajaib. Yang ini baik sebanyak 3 kali diulang. Diulang 3 kali. Sedekah itu ajaib. Dan ketika ditanya tentang puasa, jawab Abu Zar, itu untuk takarrub kepada Allah. Takarrub maksudnya itu untuk menghampirkan diri kepada Allah. Dan tidak ada kelebihannya. Ditanya, sedekah yang manakah yang lebih utama? Jawabnya, yang terbanyak. Orang tanya Abu Zar, apa sedekah yang paling baik? Yang paling banyak? Banyak sedekah kan? Apa? Dalam apa? Tuan-tuan kalau pergi Mekah, tuan, okey. Tapi Mekah tu untuk diri sendiri. Baik tuan-tuan guna duit tu bagi orang tajuk orang pergi umrah. Faham? Dia riang, tuan riang pun dia riang. Dua riang. Dia riang tu pahala dapat tuan. Hari ni pahala tu tak nampak. Kalau nampak pahala tu, berebut orang ambil pahala. Turun dari pahala bagi tu. Berebut kita buat tapi tak nampak. Tak nampak. Mana pahala? Tak nampak. Benda itu disembunyikan oleh Allah. Orang yakin ni buat. Kan? Itu maksud dia. Jadi buat pahala banyak. Bila nak tuai pahala tu? Ketika berada di hari akhirat. Atau ketika berada di alam barzah. Kita menuai perkara kebaikan yang kita lakukan. Hari ini tak nampak kan? Dah nampak bondo tu bantu kita besok untuk menjawab
Soal muka nangkir besok, baru kita bersyukur atas Allah atas perbuatan yang kita lakukan tersebut. Baik. Boleh. Tak nampak. Ya Allah. Jawabnya. Gimana? Sedekah. Sedekah yang manakah yang lebih utama? Jawabnya yang terbanyak. Yang orang yang paling banyak bersedekah. Kemudian membaca ayat lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak dapat mencapai bakti yang sebenar-benar sehingga mengorbankan apa yang sangat engkau sukai atau cintai. Sanggup tuan? Sanggup tuan? Kita ada kereta banyak orang, sanggup tu? Sanggup tuan. Saya pun sanggup. Bukan senang benda tu. Susah. Maka ditanya lagi kepada Abu Zar, jika tidak mempunyai, kalau tak ada, kalau tak ada benda yang kita cintai, kan nak sedekah macam mana? Jawab Abu Zar, kelebihan mana bagi makanan. Sedekah makanan. Ditanya jika tidak punya tak ada makanan pun tak ada. Jawab Abu Zar, bantu dengan kekuatan tenaganya. Kita bantulah orang. Orang entah jalan ke, orang tua yang sakit ke, kita bantu mereka. Ditanya kepada Abu Zar lagi, jika tak dapat, banyak tu soalan. Jawabnya, menjaga diri dari api neraka walau dengan sedekah separuh dari sebiji kurma. Pak, walaupun sedekah setengah daripada sebiji kurma, bagi kawan kita sedekah. Sedekah. Kita sedekah sebiji kurma. Itu pun dikira baik oleh Abu Zar. Jika tak ada jua, Abu Zar menahan dirinya, yakni tidak mengganggu orang. Itu pun dikira sebagai sedekah. Di lain riwayat, semua kekurangan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cara tuan. Banyak cara lah kita nak bersedekah. Yang penting nak ataupun tak nak. Ni sama kan. Ni pun kasih lah ni. Kita ni pun kena ambil bonus kan. Buat mana yang boleh kita buat. Jangan tinggalkan. Mana yang kita rasa kita mampu nak buat, kita buat. Abu Las meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Darda. Abu Darda tu aku kan Abud kan? Di kawasan Abud kau? Abu kan? Dalam kitab saya ABUD Abud. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana makamnya terletak, kuburnya ada di Iskandariah ataupun Alexandria di Mosul, berada di tengah-tengah jalan. Tengah jalan kan, orang terpaksa lah siahkan dia, jalan tu bagi dua sebab kubur tu. Abu Las meriwayatkan dengan sanad dari Abu Darda berkata, Nabi SAW bersabda, ma tala'at syamsun illa bu'isa bijan bataiha kan, bijan bataiha malakan yunadiyan wa innahuma yusmi'ani ahli ardil illa saqalain ayyuhan nas halummu ila rabbikum fa in ma qal wa kafa khairun mimma kathura wa ilahi wa malakani yunadiyani Allahumma ajil limunfiki
malihi khalafan wa ajalan limumsikin malihi talafa. Maksudnya, sabda Nabi SAW, tidak terbit matahari melainkan di sampingnya ada dua malaikat yang berseru supaya didengar oleh penduduk bumi kecuali jin dan manusia. Semua dongan tuan, jin manusia tu dongan akan panggilan daripada malaikat tersebut. Dia berseru, hai manusia, segeralah kamu menuju kepada Tuhanmu. Maka yang sedikit mencukupi lebih baik daripada banyak tetapi melupakannya. Dan dua malaikat yang berseru, ya Allah, berikanlah kepada orang yang membelanjakan hartanya ganti, dan segerakan bagi orang yang kikir, yang bakhil terhadap hartanya itu binasa. Ini seruan daripada malaikat. Orang yang ngaji serokah tu, maknanya banyakkan harta dia. Orang yang kerokut tu mana binasakan harta dia. Itulah permintaan daripada malaikat yang berseru pada pagi-pagi selepas terbitnya fajar. Jadi kita tuan kalau nak dapat doa malaikat tu, sedekah pagi. Rajin-rajin kita bersedekah pada waktu subuh, insya-Allah. Abu Las dari ayahnya meriwayatkan dengan sanadnya dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Ibnu Abbas iaitu Allah bin Abbas, itu sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin muta'alliqun bi astaril Ka'bah wa yaqul as'aluka bi hurmati hadzal bait an taghfira li, faqala Rasulullah sallallahu, ya Abdullah, sal bi hurmatika fa inna hurmatil mu'minin a'lamu inallahi min hurmati hadzal bait. Faqala ya Rasulullah, inna lid dunya 'aziman. Qala wa ma zanbuka? Qala inna li malan katsiran wa inna ma syiyati katsiratun wa inna khayli katsiratun walakinna ar-rajula idza sa'alani syai'an min mali faka'anna syu'latan min an-nari takhruju min wajhi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatanahha anni ya fasik, la tahrikni binarika wallazi nafsi biyadihi law sumta alfa amin wa sallaita alfa amin thumma mutta asiman la akabka Allahu fin nar amma alimta anna al-lawma min al-kufr wal kufru fin nar was-sakhawatu min imani wal imanu fi jannah. Maksudnya Rasulullah SAW melihat seorang berpegangan dengan keramuk Kaabah sambil berdoa. Maksudnya apa? Dia bergantung dekat Nabi bertemu dengan seorang yang sedang berpaut pada kain Kaabah sambil berdoa. Ya Allah, saya mohon kepadamu dengan kehormatan rumah ini, semoga engkau mengampunkan aku. Itu doa dia. Minta keampunan dosa. Maka sabda Nabi SAW kepadanya, wahai hamba Allah, mintalah kepada Allah dengan kehormatanmu.
Sebab kehormatan seorang mukmin lebih besar di sisi Allah dari Kaabah ini. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, dosaku sangat besar." Nabi SAW bertanya, "Apakah dosamu?" Jawab pemuda tersebut, "Sesungguhnya saya seorang kaya, banyak harta, ternak dan kuda. Tetapi jika ada orang yang meminta-minta kepadaku sesuatu, maka bagaikan..." Apa tu? Sulutan lah. Sulutan lah. Tentu apa? Bagaikan sulutan lah. Maka bagaikan sulutan api yang menyentuh mukaku. Dia orang kaya tuan, muda ni. Tapi kalau orang kaya yang kodokut, aku ada orang yang minta ke dia digasuh apa? Gasuh panih, rimeh. Orang tu minta ke dia. Rasulullah bersabda, dah nampak tuan. "Menyisihlah engkau daripadaku, hai fasik." Nabi khabar ke muda tu dia fasik. Sebab apa? Sebab tak suka bersedekah. Jangan engkau puasa, jangan engkau membakar aku dengan apimu. Demi Allah, andaikan engkau puasa dan solat selama 1000 tahun, kemudian engkau sebagai seorang yang tidak mengenal budi pemberian Allah, nescaya Allah akan melemparkan engkau ke dalam neraka. Apakah engkau tidak mengetahui bahawa ini maknanya tidak mengenal budi, itu termasuk dalam kufur, dan kufur itu di neraka. Sedangkan pemurah zaman itu daripada iman, sedang iman itu dalam syurga. Maksudnya Nabi sangat tak suka orang yang bersifat bakhil. Walaupun kau minta macam mana pun, tetap tidak akan diterima oleh Allah sebab kebahilan kau tu. Kata Nabi SAW. Nabi colong orang tu. Sebab bahil dia tersebut. Jadi, cuba ringan-ringankan tangan kita bila kita bersedekah. Dia bonda sedekah ni bukan buat wek tuan. Bonda ni satu pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam poket kita ada RM1000 tuan, tapi kalau kerokut ada tetap RM1 pun payah kita nak keluar. Tapi kalau orang tu sentiasa memberi, ringan tangan dia bagi ke orang, maka dia tak kisah duit dia habis dengan bersedekah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ringan-ringankanlah tangan kita untuk bersedekah. Sikit kan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW bersabda, maksudnya pemurah yang dermawan itu suatu pohon yang akarnya atau pohonnya di syurga, dan dahan-dahannya menurun ke dunia. Akar ke syurga, dia punya pohonnya ke bawah, turun ke dunia. Maka siapa berpegang kepadanya akan ditarik ke syurga. Pegang dekat pohon tu. Dan kikir yang bahil itu pohon yang bibit asalnya dari dalam neraka, sedang dahan-dahannya menurun ke dunia. Maka siapa yang berpegang padanya akan ditarik ke dalam neraka. Moga kita berpegang pada dahan-dahan yang mana akarnya itu
berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita berpegang pada pohon yang mana akarnya dalam neraka Allah. Moga Allah beri kita beri kita hidayah lah untuk sentiasa melaksanakan atau bersedekah pada jalan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah moga sedekah kita itu mampu bantu kita ketika mana kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab bila kita berada di hadapan Allah, yang mampu menjawab adalah amal-amal kita, bukan mulut kita. Mulut kita akan dikunci. Yang jawab semua pertanyaan Allah adalah amal kita. Kalau kita tak ada amal, siapa yang jawab tuan? Tak ada yang dapat membantu kita melainkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tersebut. InsyaAllah. InsyaAllah kita akan sambung pada Guswat 56 pada hadrah yang akan datang. InsyaAllah masih lagi dalam tajuk keutamaan sedekah. Kesana tuan. Sedekah ni bukan satu pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya alim kulla ulum, ya sami' du'al mazlum, la taj'al fi majlisina syaqi wala mahrum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.